Bayangkan anda sedang berada di balai polis Lama Gombak, tempat yang terkenal dengan kisah-kisah mistik. Di satu sudut dinding terdapat potret seorang perempuan dan seorang kanak-kanak lelaki yang kelihatan seolah hidup apabila direnung lama. Ini bukan kali pertama kita mendengar cerita tentang lukisan potret yang hidup. Malah, kisah legenda Mahsuri juga pernah dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman aneh selepas merenung potret beliau. Adakah lukisan-lukisan ini sekadar kebetulan atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di sebaliknya? Di sini admin senaraikan 5 lukisan seram paling menakutkan di Malaysia bahagian 2. Misteri lukisan potret Mahsuri. Menurut YouTube ML Studios, dia telah menceritakan mengenai pengalaman seorang pelajar mengalami gatal-gatal di badan sebaik sahaja merenung lukisan potret Mahsuri. Difahamkan kisah Mahsuri adalah legenda terkenal dari Langkawi yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Mahsuri telah dituduh berzina oleh penduduk kampung pada abad ke-19. Dia telah dibunuh di Padang Mat Sirat. Okey, secara ringkasnya, Mahsuri ni lah seorang gadis dilahirkan di Langkawi di mana dia telah pun dibunuh kerana difitnah. Kini, makamnya dikenali sebagai Makam Mahsuri telah dijadikan salah satu tempat bersejarah popular di negeri Langkawi. Difahamkan lagi, rumah tradisionalnya iaitu Kota Mahsuri telah dibina semula sebagai tarikan pelancong. Terdapat juga Telaga Mahsuri yang dahulunya dipercayai menjadi tempat Mahsuri mandi dan membasuh pakaian. Ceritanya bermula, terdapat seorang budak perempuan yang menghadiri lawatan ke Makam Mahsuri. Dia merasakan ada sesuatu yang agak misteri apabila dia merenung potret Mahsuri sehingga membuatkannya tidak mahu beralih pandangan. Seterusnya, selepas selesai lawatan mereka bermalam di sebuah hotel di Langkawi. Namun pada malam tersebut dia tidak dapat tidur kerana dia mengalami gatal dan bintik-bintik merah yang teruk di bahagian tangan dan kakinya. Dia ni tak boleh tidur sebab tangan dengan kaki dia rasa gatal-gatal yang teruk sampai naik bintik-bintik merah yang teruk lah time tu kan. Keesokan harinya, sewaktu azan subuh berkumandang gatal dan kesan-kesan merah di tangan dan kakinya semakin berkurangan. Menurutnya, rasa gatal-gatal tersebut seakan sama dengan potret Mahsuri di mana di bahagian tangan dan kakinya juga terdapat bintik-bintik kemerahan. Menurut cerita, potret Mahsuri yang dilukis khas oleh Abdul Rashid Abdul Razak itu dilaporkan turut berlaku kejadian ganjil di beberapa buah muzium dan tempat bersejarah seperti mana ia kelihatan seolah hidup. Nombor 4. Lukisan potret puaka. Menurut YouTube Shadows Channel, dia telah menceritakan pengalaman kisah seram mengenai seorang gadis bernama Milia di mana terdapat satu lukisan potret yang dikatakan berpuaka. Difahamkan, Milia baru sahaja pulang ke Malaysia selepas 4 tahun belajar di Indonesia. Selepas seminggu di Malaysia, dia berhasrat untuk mencari peluang pekerjaan dan kebetulan terdapat sebuah syarikat yang ingin mengambilnya bekerja sebagai pegawai eksekutif. Ceritanya bermula pada suatu hari selepas dia baru pulang kerja, ibunya memberitahu dia bahawa terdapat satu bungkusan besar beserta kad yang dikirimkan untuknya. Namun yang anehnya, tiada nama pemberi yang tertera pada bungkusan tersebut kecuali sebuah potret lukisan gambaran wajahnya seolah kelihatan hidup. Adalah potret tu merupakan gambar si Milia ni yang dilukis dengan begitu cantik, begitu detail. Sampaikan satu momen tu apabila Milia tengok potret tersebut, dia rasa macam, potret ni macam hidup. Dia juga berasa curiga kerana rakan sekelasnya di universiti tiada sesiapa pun yang pandai melukis potret secantik dan kelihatan seolah hidup seperti itu. Menurutnya lagi, sewaktu dia menghantarkan screenshot potret tersebut kepada rakannya yang berada di Indonesia, tiba-tiba salah seorang di dalam grup yang dikenali sebagai Tirso memberitahu bahawa semasa di universiti, dia mempunyai seorang rakan yang bernama Ricky di mana dia merupakan seorang pelajar yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Namun, yang menyebabkan kemungkinan dia disyaki ialah dia mempunyai kelebihan melukis dan mengecat. Walau bagaimanapun, disebabkan Milia berasa sangat kagum akan lukisan tersebut, jadi dia membuat keputusan untuk menyimpan dan digantungkan di dalam biliknya. Namun, ibunya kurang senang melihat Milia setiap kali pulang kerja, dia akan berdiri di hadapan potret itu seolah memikirkan sesuatu, serta pernah juga berlaku kejadian di mana ketika ibunya sedang mengemas di dalam bilik Milia, kelihatan seolah
seolah mata potret tersebut memperhatikannya. Di samping itu, yang lagi menyeramkan ialah pernah juga berlaku kejadian di mana ibunya melihat potret itu kelihatan berpeluh dan apabila ibunya menyentuh di bahagian rambut potret itu, terasa seolah memegang rambut manusia sebenar. Ibu si Milia ni sentuh bahagian rambut potret tersebut, ataupun gambar tersebut. Ibu si Milia cakap yang dia terasa seolah-olah rambut yang dipegang tu, lukisan rambut yang dipegang tu seperti rambut yang betul tau. Kemudian menurut ibunya lagi, dia tidak pernah mendengarkan suara ketawa anaknya yang begitu menyeramkan, seakan-akan bukan datang daripada Milia yang dia kenali. Kemudian dia disuruh oleh ibunya untuk mengambil wuduk dan solat. Namun ketika dia sedang menunaikan solat, tiba-tiba potret yang selama ini tergantung elok di dinding terjatuh dengan sendirinya. Lantas sebaik sahaja dia melihat ke arah potret tersebut, alangkah terkejutnya dia apabila melihat gambar lukisan wajahnya yang dulu senyum, namun kini kelihatan marah, dan sewaktu dia mengangkat lukisan itu seolah terasa basah dan berair. And then apabila dia cuba mendekati dan nak angkat potret itu untuk letak ataupun gantung balik, dia perasan satu benda tau, yang potret ataupun kanvas lukisan tu macam basah, lembap-lembap macam tu tau. Persoalannya, apakah mungkin terdapat hubungan antara potret misteri yang dikirimkan kepada Milia dan pelajar pendiam Ricky, atau adakah lukisan itu membawa entiti lain yang lebih berbahaya? Nombor 3. Lukisan penyihir Ustaz Kazim Elias. Sebelum admin sambung, sekiranya korang ada kisah seram tersendiri yang ingin admin ceritakan pada video-video Top 5 Malaysia, boleh email pada top5malaysia1@gmail.com. Menurut TikTok Neo Pawang Diraja, dia yang merupakan seorang pawang yang dikenali sebagai Neo, telah melukiskan gambaran potret penyihir-penyihir Ustaz Kazim Elias sehingga meraih seramai 6 juta penonton di TikTok miliknya. Difahamkan pada awalnya terdapat satu komen yang menyuruhnya untuk melukiskan gangguan dan penyihir yang menyihir Ustaz Kazim Elias. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Fahamkan lagi, rata-rata netizen juga memberikan komen yang sama. Namun menurut pawang tersebut, dia perlu menghubungi Ustaz Kazim Elias dahulu bagi mendapatkan alamat beliau. Kemudian pada tanggal 4 Jun 2022, menerusi hantaran video di TikTok, miliknya terdapat beberapa gambaran-gambaran gaib penyihir-penyihir yang telah dia lukiskan. Di samping itu, penyihir pertama merupakan sosok seorang perempuan dan makhluk berupa hantu pocong bermata hijau, dan ia sama seperti pengalaman yang dikatakan Ustaz di mana dia ternampak sosok perempuan sedang duduk di hadapan pintu rumahnya pada setiap petang. Setiap petang saya lihat ada satu perempuan duduk dekat pintu rumah saya. Dia kata pada saya, "Padam muka engkau." Ceramah mengata pada orang, "Kau rasakan." Seterusnya, penyihir yang kedua merupakan sosok gambaran seorang lelaki berkaca mata dan beberapa barang sihir seperti rambut, jarum, tisu peluh milik Ustaz Kazim. Kemudian, sosok penyihir ketiga merupakan seorang dukun dari Indonesia bersama lembaga hitam suruhannya. Di samping itu, sosok yang keempat adalah seorang dukun asli yang menggunakan katak dan jin harimau belaan, dan ramai mempersoalkan tentang sihir katak puru seolah ianya realiti seperti mana yang dialami dan dikatakan oleh Ustaz Kazim sebelum ini. Persoalannya, apakah lukisan-lukisan gaib yang dihasilkan oleh Neo ini benar-benar mencerminkan penyihir-penyihir yang mengganggu Ustaz Kazim, atau adakah ia hanya pantulan daripada kepercayaan kolektif masyarakat terhadap dunia mistik? Nombor 2. Lukisan Kawan Misteri. Menerusi kisah yang dikongsikan oleh Koyu Masam di laman Twitter miliknya, dia menceritakan bahawa anak sepupunya berkelakuan pelik di mana dia telah melukis gambaran yang dikatakan kawan misterinya. Seorang pengguna di Twitter menceritakan bahawa anak sepupunya sering melukis imej wanita yang tidak dikenali, dan imej tersebut seolah-olah menggambarkan itu merupakan teman kepada anak sepupunya. Difahamkan, anak sepupunya telah melukis gambaran imej seram wajah kanak-kanak
kanak perempuan yang tidak dikenali oleh mereka dan difahamkan entiti yang dia jumpa di Taman KFC Nilai mengikutnya pulang untuk berkawan. Difahamkan lagi, anak sepupunya yang dikenali sebagai Alice yang ketika itu berusia 9 tahun dikatakan sering melukis entiti yang dikenali sebagai Amelia setiap kali sebelum masuk tidur. Seterusnya, entiti tersebut dikatakan lengkap berbaju pink, rambut paras punggung, berseluar hitam dan memiliki rupa yang sangat cantik. Ia juga dipercayai sudah seminggu bermain bersama. Di samping itu, entiti yang dilukis oleh kanak-kanal tersebut kelihatan sangat baik, namun di dalam lakaran ia kelihatan sangat jahat. Selain itu, menurut perawat perubatan Islam, akibat daripada gangguan tersebut, badannya menjadi terlampau stres dan fikirannya terganggu kerana dia tidak dapat membezakan antara makhluk sebenar dan makhluk halus. Rawatan perubatan Islam yang telah dilakukan itu mengatakan bahawa Amelia tidak dapat membeza makhluk halus dengan makhluk sebenar sehingga membuatkan dia terfikir bahawa dia ada kawan dan itu merupakan kawannya. Kisah tentang Alice yang melukis imej entiti misteri bernama Amelia mencetuskan kebimbangan tentang perbezaan antara dunia nyata dan makhluk halus yang mempengaruhi minda seorang kanak-kanak. Persoalannya, apakah entiti yang dikenali sebagai Amelia benar-benar wujud atau adakah ia hanyalah manifestasi dari imajinasi Alice yang terjejas oleh gangguan mistik? Nombor 1. Potret hidup di Balai Polis Gombak. Menerusi YouTube Syukri Vlogs, dia telah berkongsi satu video mengenai potret-potret hidup yang terdapat di Balai Polis Gombak. Difahamkan seperti mana yang diketahui di Balai Polis Lama Gombak juga mempunyai pelbagai kisah-kisah mistik berlaku. Salah satunya adalah dijadikan tempat pemujaan. Mungkin salah satu sebab mengapa saya meremang ke tempat ni walaupun pada siang hari disebabkan oleh tempat ni mungkin pernah dijadikan sebagai lokasi pemujaan. Difahamkan lagi, terdapat juga beberapa potret dan kesan contengan pada dinding seolah masih lagi ada seseorang yang menumpang di situ. Seterusnya, dia telah merakamkan video gambaran potret seorang perempuan dan potret seorang kanak-kanak lelaki terletak elok di tepi dinding di dalam balai tersebut. Menurutnya, apabila ditenung lama kedua potret tersebut, ia seolah kelihatan hidup. Macam hiduplah gambar ni bila ditenung lama-lama. Macam hidup gambar ni bila saya tenung lama-lama. Menurutnya lagi, walaupun ketika itu menunjukkan siang hari, namun dia merasa agak meremang sebaik sahaja melihat akan gambaran kedua potret itu. Persoalannya, adakah mungkin pengalaman menakutkan di sekitar potret hidup ini berkait dengan sejarah lama balai polis tersebut, atau adakah ia hanya ilusi akibat persekitaran yang menyeramkan? Itu sahaja video pada hari ini. Antara 5 kisah seram ini, yang manakah paling seram dan berikan sebab-sebabnya? Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.